Macam mana diorang boleh terfikir nak buat konten dekat neraka, dekat syurga? Macam gila lah, tak terfikir dari akal aku. Hi guys, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so sorry, hari ni aku demam sikit, tak sihat sangat. Tapi hari ni kita nak buat satu video di mana kita nak sedarkan masyarakat bahaya AI. Sekarang kan adalah zaman-zaman AI kan. Orang kata AI ni sebenarnya lagi bahaya. Okay guys, so orang cakap AI kan makin power semakin bahaya. Sebabnya katanya AI ni boleh jadi fitnah tau. Sebab AI ni dia boleh imitate manusia. Dan sekarang ni ramai pekerjaan manusia dah tak boleh bekerja sebabkan AI ni. Korang tahu kan AI ni apa? So nak jadi ceritanya, ada satu apps baru. Apps baru, aku rasa apps baru kot, aku tak tahu lah. Tapi aku baru dengar apps ni, di mana apps ni bernama VEO3. Dan apps ni kita pengguna boleh buatlah apa-apa je. Macam-macam video kita boleh guna VEO3 tu. Maksudnya macam video tu nampak real gila, padahal dia bukannya manusia, tetapi hanyalah AI semata-mata. So nak jadi ceritanya, diorang kata apps ni bahaya gila dan disalahgunakan oleh sesetengah orang. Dikatakan warga Konoha, aku tak tahu orang Malaysia dia buat ke tak, tapi warga Konoha dah start guna apps tu, AI tu, untuk imitate macam buat bayangan yang diorang dah masuk neraka, ada yang masuk syurga. Aku macam, kenapalah korang ni? Boleh ke? Aku rasa tak boleh benda ni. Okay, so jom kita tengok sama-sama macam mana VEO3 tu nampak macam real gila, padahal dia AI. Memang seram gila weh AI sekarang. Dah boleh buat macam benda tu macam real, padahal dia bukan orang betul pun, dia just AI. Okay, kalau korang nak tengok contoh AI, sekejap korang tengok ni. Okay, contoh VEO3 tengok ni. Aku bukan real. Ini semua salah Aiman Zakwan deh. Dialah yang cipta AI prom ni. Weh, aku tengah berperang ni weh. Aku bukan real. Nampak macam real kan, padahal dia AI je weh. Dia memang AI kejap Hari pertama di neraka guys. AI ni boleh jadi ilmu. Ni AI ni weh, dia bukan real. Kau nampak tak, dia macam real gila-gila weh VEO3 ni. Aku tak tahulah dia apps apa sebenarnya. Kau tahu, memang real gila. Masa aku nampak macam real weh. Aku rasa kalau makcik-makcik yang main apps tu kan tak tahu pun benda tu real. Guna Google AI macam ni. Ajar saya guna. Sekarang. Nampak macam real kan? Okay, so nak jadi ceritanya, okay, sekarang tengah viral pasal ada yang pihak yang tak bertanggungjawab buat macam bayangan dia ni dah masuk syurga, masuk neraka. Aku macam, apa benda tu? Benda-benda macam ni kau buat main? Kejap ni. Hari pertama masuk neraka. Warga Indonesia jadikan neraka sebagai konten. Bahayanya fitnah Hari pertama masuk neraka, cek. Jom kita dengar Ustaz, bukan PU bukan Ustaz okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya dapat satu video daripada negara seberang Indonesia. Ada seorang yang buat konten, buat video yang dia berada dalam neraka. Dia kata hari pertama dalam neraka. Video seperti mana tertera di bawah ni. Tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan, macam Allah betapa beraninya manusia ini yang membuat neraka ni sebagai satu yang gurauan. Sedangkan neraka ni Nabi ajar kepada kita untuk kita elak daripada azab neraka. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah untuk jauh daripada azab neraka. Tiba-tiba ada muncul orang yang buat konten duduk dalam neraka. Ya Allah. Dan dia menyatakan neraka tu seolah-olah tempat yang sangat nyaman baginya lah. Tapi hakikatnya terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, rujuklah ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Neraka ni satu tempat yang sangat tidak terperi azabnya dan pembakarannya bagi orang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta kepada pihak berkuasa di Indonesia sana ambillah tindakan kepada saudara kita ni. Gamaknya dia kurang waras ataupun tidak betul. Kalau dia waras, ambil tindakan. Kalau kurang waras, dapatkan rawatan. Kalau dia orang Islam, kenakan tindakan kepada penghinaan kepada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau bukan Islam, orang kafir, maka tunggulah azab Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenar-benarnya seperti yang kamu mainkan pada video tersebut. Kira macam pemain agama teguran daripada bumi Malaysia.
Kau tengok, bukan dia je sebenarnya ramai kita tengok konten-konten yang diorang kata buat dekat, diorang ada kat neraka, ada yang kat syurga ni. Hari pertama masuk neraka, Cek. Apa yang kelakar Kau tengok ada setan-setan kat belakang tu. Ya Allah, kau bayangkanlah kan, macam aku tak tahulah macam nak bayangkan, tapi macam mana diorang boleh terfikir nak buat konten dekat neraka, dekat syurga. Macam gila lah, tak terfikir akal aku. Ni dekat syurga. Hari pertama masuk surga, Cek. Masya Allah, ini damai banget guys. Sungainya susu beneran, sejuk, gak ada capek, gak ada sedih. Boleh ke tak? Alhamdulillah. Hari pertama masuk surga, Cek. Syurga lah kan, ni version Masya Allah, syurga. ini damai banget. Tidak ada prom lain kah Gilang selain mandi di lahar ini? Untung saya cuma AI. Hadeh. Ni dia kata, Aku tidak merasakan panas. Karena ini hanya dibuat dari prom AI oleh Bang Gilang. ini dia kata main kat lava. Okey, bukan dekat neraka. Wih, ngoni temo. Iko kita mandi di sini yo. Dingin nampak macam real tu. Tidak ada prom lain kah? Korang perasan tak dia punya mic tu, kalau jauh dia suara macam jauh macam ni. Macam real, macam aku bukan AI aku manusia. Macam kalau kita dekatkan mic dekat, okey, kalau jauh suara dia jauh macam ni. Ya Allah, sumpah AI macam sangat-sangat bahaya. Boleh jadi fitnah. Tengok lagi. Noval, Huda, Mufti, Kadie, ulin ke neraka atuh. Vlog hari pertama dekat di dia neraka si awal pula. cuy. Geus panas tapi rame. Noval, Huda, Mufti, Kadie, ulin ke neraka. Apa yang diorang fikirkan? Hari pertama di neraka guys. Ni Bareng teman ramai-ramai lama pula. gue nih ternyata masuk neraka juga. Ayo, kalian yang masih ngelakuin dosa nanti ketemu gue. Hari pertama di neraka guys. Astagfirullahaladzim. Bareng Aku teman baca lama komen gue sih. nih ternyata masuk neraka juga. Ayo, Semoga betul ya Allah, amin. kalian yang masih ngelakuin dosa nanti ketemu. Ni? Liburan dulu guys. Ni apa? Nyobain mandi lava. Ni mandi lava tak Ternyata apalah. seru juga, panasnya mantul. Liburan dulu guys. Kita cari Agus, Edward, Epul. Ulah gawe wae, kadia ka neraka. Ni kita dah tengok tadi aku sebelum. Agus, Edward, Epul. Tengok kelakar aku masuk. Liburan dulu guys. Noval, Huda, Dia berada dalam neraka. Hari pertama masuk neraka, Ni Cek. kita dah tengok. Bismillah, ceker level. Hari ini kita sudah di Ya neraka Allah guys. Tuhan. Habis ini kita ke surga aja guys. Di sini tidak enak. Sumpah. Hori Hore, tapi tak enak pula. Mana main tu? Hari pertama masuk Kita neraka. tengok. Weh, capat jo kamari. Yang jaba bekeng dosa supaya kita ada tamang. Wah. Ya Allah. Woi. Ngoni ndak mau kamari. Tiket cuma babekeng dosa. Wah. Jos. Ya Allah. Ish. Takutlah weh. Kau bayangkan ni kalau betul-betul neraka. Ya Allah, panasnya kan. Ish, takutlah nak buat dosa. Hari pertama di neraka. Wah, saya nak bagi. Hari pertama masuk neraka, Ya Allah, cek. ramai weh. Kau tak Di cakap sini bukan udaranya seorang sangat dua. tak menyala, abangku. Gas, buat kalian ikutan ke sini yuk, gratis video. Hari pertama masuk neraka, cek. Macam mana korang boleh Hari pertama confident masuk buat... surga. Aku hari kedua di neraka. Ni apa pula? Bandung tiris, euy. Saha nu rek ngiluan mandi di dia, Tak hayulah. faham. Ya Allah, macam real gila tu benda ni. Hari pertama masuk neraka, Cek. This is Tunes We Make. Benda ni boleh buat main. Tak faham aku. Ni? Seram lah. Oh, itu kan maksiat kumpul di neraka biar makin banyak teman di sisi. Ish, seramnya dia orang ni. Buron jancok, saiki aku dilebokne ning neraka su. Kau tengok dia punya caption dia. Hari pertama di neraka. Lagi orang cakap jangan, lagi dia orang buat. Buron jancok, saiki aku dilebokne Hari pertama masuk neraka. Goro-goro gopen. Aku syuting ning neraka. Dia cakap apa tu? Sumpah tak faham. Serius? Neraka dijadikan candaan serius? Dijadiin vlog, katanya betah di sana, katanya rame di sana. Serius? Wow. Hati-hati loh, bisa murtad kalau misalkan Ya memperolok-olok tu, agama. betul-betul. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 66, kamu itu nggak perlu minta maaf. Kamu udah kafir setelah beriman. Oh my god, seram. Jadi jangan main-main dengan neraka. Gak boleh memperolok-oloknya. Kalau misalkan kalian gak tahu, coba dihapus
terus taubat deh. Wallahu a'lam bisa. Serius, Wih. neraka dijadikan Andai aku membawa minuman dari warung Mbak Depi, pasti neraka ini tidak akan terasa panas. Neraka butuh ais. Jualan es kesini dong Mbak Depi. Andai aku membawa minuman dari warung Mbak Depi. Bukan 1, 2 tau, ramai. Kalau macam nak buat video tu untuk menyusahkan orang, tak apa juga. Ini macam vlog, konten-konten, kelakar-kelakar macam... Are you okay? Are you okay? Korang semua okay ke? Kenapa boleh berfikir sampai macam tu sekali untuk buat konten? Seram ya aku. Okeylah, semoga kita semua dijauhkan daripada benda-benda macam ni. Dan korang tolong jangan mempermainkan benda-benda macam ni. Sebab benda ni tak kelakar. Dan kita memang selalu kena ingat pasal neraka syurga, tapi bukan dengan cara mempersendakan, mempermainkan macam ni. Okay guys, so semoga kita semua diampunkan dosa dan segeralah bertaubat kepada siapa-siapa yang dah buat benda macam ni. Tolonglah pergi delete sekarang. Okay, sebab ramai yang dah tegur kan. So kalau kau tak delete, maksudnya hati kau tu dah batu dah, tak nak terima nasihat. Okay, so aku rasa tu saja untuk video kita hari ni. Dan macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like, komen dan juga subscribe. Doakan aku sihat secepatnya. Okay, thank you korang. Bye. Jaga diri, always stay safe. Bye. Hadiah. Bye.